Okey, kita ada semakkan khat nasah dan reka. Secara keseluruhan, untuk nasah ni, dia pertama kena bentuk huruf lah, ya, yang paling penting. Kemudian konsisten dari segi huruf-huruf tegak ni, dia yang ini yang saya nampak, dia banyak condong ke sebelah kanan. Sepatutnya dia kena condong ke sebelah kiri. Ya, contoh macam ni, condongkan ke sebelah kiri. Okey, itu yang perlu diambil perhatian lah. Okey, qala, okay, ini garisan. Sekali lagi. Yang ini dia dah sengit macam ni. Sepatutnya dia tegak, lurus, condong ke kiri, condong ke kiri, lam. Hujung ni kena jaga, jangan macam ni, dia mesti tajam. Dan jangan tertinggal lah dia punya kepala tu, dia tertinggal sini. Sebenarnya dia tahu tapi tertinggal kat sini. Masalah yang seterusnya adalah dia naik turun lah. Dia tak tersusun pada garisan. Jadi contohnya macam ni garisan. Sendira tu pada garisan, ekora sampai ujung lukis tu. Pada tinggi yang sama dengan ra ni, kepala sin. Okey, tu. Okey. Jadi kalau baris boleh sambung macam ni. Qala, sejajar dengan fathah tu, alif mati. Kalimah Allah bukan macam ni, alif sentuh garisan, lebih condong lam ni daripada alif. Okey, kena perhatikan banyak kali, boleh ulang banyak kali video ni untuk tengok macam mana menulis kalimah Allah. Dia bukan macam ini. Yang ini dia dah nampak dia naik ke atas. Sepatutnya dia kena turun ke bawah. Kepala sad tu jadi dia turun ke bawah macam ni. Pendek, panjangkan lagi. Itu. Jadi dia turun. Okey, sini boleh buat fathah yang panjang untuk mengimbangkan dia punya
ruang. Itu. Sini boleh buat hiasan kecil menggunakan ujung pen ataupun pen yang kecil. Alif ni letak di ekor ya. Okay, kepala ain kita lukis macam tu, tegak. Ini satu pergerakan, dua, kemudian mulut dia ni lam. Alaihi titik ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, tengok betul-betul macam mana buat kepala waw ataupun dan ekor waw tu. Ni kepala dia agak membulat, tutup sikit dia punya lubang tu. Dia tak nampak leher ni, tak nampak macam ni turun bawah sangat. Ya, leher tu tak nampak sangat, dia macam tu je. Terus ekornya terus tu. Daripada kepala waw letak kepala sin. Okey, yang ni dia ternaik macam ni. Sepatutnya dia turun ke bawah. Wa salam. Okey. Man. Kepala mim turun ke bawah, nipis, tebal. Dia bukan daripada sini tolak, bukan begitu. Sudut mata pen macam ni, yang ni dah macam tu, tak sama. Jadi sedikit sahaja berbeza sudut mata pen, maka dia akan menyebabkan huruf tu tak jadilah. Leher dia ni satu, lepas tu turun lagi satu titik untuk dia punya mangkuk ni. Kana. Mata pen tu dia ada pusing. Sebab tu dia ada tebal, nipis. Kemudian yang ini dia rata. Sepatutnya dia kena turun sedikit. Dan alif. Ini rata, sepatutnya turun. Kemudian tangkai dia macam tu. Dan huruf nun. Bukan macam ni. Sebab tu kalau guru tidak ada kemahiran menulis khat, sebenarnya bukan satu kekurangan, tetapi boleh gunakan apps Ana Mukhtarif Al-Khat. Boleh tengok dekat playlist cara nak susun khat nasah menggunakan apps, dan kemudian bagi pelajar tiru. Walaupun dia tidaklah 100% tepat menggunakan khat nasah, tetapi pelajar saya sendiri pun saya susun gunakan apps
Lepas tu baru kita betulkan tulisan dia. Okey, ni sepatutnya dia tertutup macam ni, iaitu 2 titik, kemudian itu, kemudian echo wow. Sampai sini lukis. Jadi inilah maksud dia tertutup. Jadi nanti kena betulkan, bukan macam ini cara menulisnya. Okey, tadi kalimah Allah dah tengok, cuma macam mana nak tulis ba alif. Panjangkan lagi, ya. Panjangkan sikit lagi. Naik terus. Dan condongkan. Yang ini terlalu tegak. Okey, yang ini lam, kena condong lagi. Naik. Wow. Tu. Bentuk mim. Itu. Okey, lam alif ni sikit lagi tapak dia. Kha ni tengok betul-betul pergerakannya. 1 2 3 4 5. Ya, 1 2 3 4 5. Okey, fal yukrim. Tu. Okey, kalaulah lam ni kita potong kepada 3 bahagian, maka kaf ni dia condong dan dia berhenti dekat bahagian 2 terakhir sebelum atas ni. 2 bahagian di atas ni. Dan nampak di sini ada sedikit condong dan dia bukan nipis macam ni, dia kena tebal. Macam tu. Dia ada sedikit lengkung kat sini. Okey, ini adalah garis menurun macam tu. Kemudian patah balik. Situ. Dan tangkai kaf. Okey, yang ini itu. Ini panjang, pendek. Yang ini dia dah rata. Ini dia turun daripada atas. Jadi yang ini dia bulat macam tu je. Jadi bukan bulat macam tu ya. Dia ada segi kat sini dan dia condong macam ni. Tamal mutah kat situ. Okey. Khuat rekaah ni pun masalah dia satu bentuk lah. Yang kedua pun sama, dia tak tersusun, dia beralun-alun dia punya susunan, dia naik turun. Kalau saya nak uji senang sahaja, saya ambil pembaris,
Saya buat garisan dekat sini. Jadi kita nampak dekat situ dia punya garisan ni dah lari. Dia tak mematuhi kedudukan huruf tu. Jadi dia akan nampak berterabur. Jadi penting ada garisan untuk mana-mana khat lah. Ni nasah ke, rikaah ke, sulus ke. Okey, perhatikan betul-betul cara nak menyusun. Dal, alif, nun. Sentuh garis, alif dia gantung. Jarak ni hampir sama. Dan itu yang akan berlaku kepada semua huruf dan sambungan. Sin yang pertama, sin yang kedua, kemudian ya, Pak alif. Sesiapa. Jarak nun kepada sin, alif kepada fa, pa sama. Yang lukis alif, ya, mim, alif, nun. Sekali lagi, jarak ini seimbang dan hampir sama. Kepada jarak dia sama. Kepada Allah, ekor alif berada di atas ekor dal. Lam, ha, guna ujung pen. Jarak ni 1 titik, jarak ni 1 titik. Dan kita boleh pelbagaikan bentuk nun. Okey, ni nampak agak jarak ya. Sepatutnya kena sama jarak macam alif dengan lam ni. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia tersusun macam tu. Hari. Okey, mana saya tulis? Saya tulis kat bahagian bawah ni lah. Akhirat. Alif,
kha. Tengok cara buat kha macam mana. Macam buat titik 3 tapi dia panjang. Macam tu. Ya, ra. Jarak ni sama, jarak ni sama, jarak ni sama. Ini apa ni? Marker. Ada koma. Mim. Alif. Bukan. Kaf, mim, kaf. Macam tu. Maka hendaklah nun, dal. Ini terlebih. Okey, saya situ je lah. Hendaklah, okey, memuliakan. Okey, yang ini sebab dia kita nak bagi dia. Ini saya buat yang basic lah, sebab kadang-kadang bila saya buat yang complicated sangat, nanti pelajar dia tak faham nak tulis tu. Jadi saya buat yang basic sahaja, yang asas. Okey, mim ambil tinggi. Mim yang kedua. Okey, kenapa kita ambil tinggi? Sebab waw ni mesti berhenti atas garis, tak boleh di bawah garis. Kalau boleh kalau terlebih sikit pun tak apalah. Macam ni terlebih sikit je. Memuliakan. Lam, ya, alif, kaf, nun. Cuba buat macam ni. Okey, ini nun di hujung. Boleh buat macam ni, memuliakan. Okey, ini bukan ta ya, ini bentuk sin. Jadi kalau nak buat tetamu, buat macam ni, tak ada bentuk lain lah. Gigi ta yang pertama pendek, gigi yang ta yang kedua panjang. Alif, ta, ta, mim, waw. Tu. Okey, Bukhari. Ini khat nasah punya bentuk rekaah tak macam ni. Okey, kita tengok cara menulis Bukhari. Ra, waw, rawa, hul. Ada ba macam tu. Dia tak ada pilihan lain mesti macam ini. Dia tidak ada bentuk macam ni, tak wujud. Okey, Muslim. Mim, sin, mim. Okey. Okey, saya rasa setakat itu sahaja. Maka boleh berlatih lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.